Ramai orang masih simpan duit dalam bank. Tapi tahukah anda, kalau anda simpan duit dalam bank, duit anda makin lama makin sedikit nilainya. Cuba fikir balik, duit simpan dalam bank ni nak bagi bank pegang duit kita ke ataupun kita nak kembangkan duit? Setiap tahun duit kita dalam bank, bank bagi berapa? Sikit je. Tapi inflasi 3 ke 4% setiap tahun. Bermaksud, duit anda dalam bank sebenarnya makin lama makin sedikit nilainya. Sebab tu, orang yang belajar melabur dalam pelaburan saham ini, mereka boleh jana keuntungan daripada pelaburan mereka. Tak perlu pun juta-juta ringgit. Boleh bermula dengan modal serendah RM50 ke RM100. Yang penting, konsisten, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Malam ni, saya akan kongsi dengan detail kenapa kalau simpan semua duit dalam bank ini adalah satu bentuk kerugian. Dan bagaimana anda nak gandakan duit simpanan anda melalui pelaburan saham dengan cara yang selamat dan mudah. Set reminder malam ini, pukul 8.30 malam, saya akan buat special live session, kongsikan kepada anda cara untung saham. See you then.